Motivasi kerja bukan sekadar tentang membuat orang bekerja lebih keras. Ia adalah tentang memahami apa yang mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik, kekal setia, dan berkembang bersama organisasi. Kita akan meneroka dua teori utama yang saling melengkapi. Teori dua faktor oleh Herzberg, yang membezakan antara faktor kebersihan dan motivator. Teori jangkaan oleh Vroom, yang melihat motivasi sebagai proses kognitif yang melibatkan jangkaan, instrumentaliti, dan valensi. Herzberg berpendapat bahawa kepuasan dan ketidakpuasan kerja bukanlah dua hujung spektrum yang sama. Sebaliknya, ia dipengaruhi oleh dua set faktor yang berbeza. Faktor kebersihan, seperti gaji, dasar syarikat, dan hubungan dengan penyelia. Jika tidak dipenuhi, pekerja akan tidak puas hati. Faktor motivator, seperti pencapaian, tanggungjawab, dan peluang berkembang. Inilah yang benar-benar mendorong motivasi intrinsik. Sementara Herzberg melihat kandungan kerja, Vroom melihat proses mental. Menurutnya, motivasi adalah hasil daripada tiga elemen. 1. Jangkaan, percaya usaha akan membawa kepada prestasi. 2. Instrumentaliti, percaya prestasi akan membawa kepada ganjaran. 3. Valensi, menghargai ganjaran yang ditawarkan. Rumusannya, motivasi sama dengan jangkaan darab instrumentaliti darab valensi. Jika salah satu sifar, motivasi juga sifar. Mengapa pekerja hilang motivasi? Mereka tidak nampak hubungan antara usaha dan ganjaran. Faktor kebersihan seperti gaji atau persekitaran tidak memadai. Tiada peluang untuk berkembang atau merasa dicabar. Mereka rasa tidak mampu mencapai prestasi yang diharapkan. Herzberg mencadangkan dua langkah. 1. Hapuskan ketidakpuasan hati, pastikan dasar adil, gaji kompetitif, dan persekitaran kerja sihat. 2. Tingkatkan motivator, beri lebih autonomi, tanggungjawab, dan peluang pembangunan. 3. Teras pengayaan kerja. Pertama, pengiktirafan dan pencapaian, raihkan kejayaan. Contoh, beri tugas bermakna. Kedua, tanggungjawab, autonomi. Contoh, beri kawalan ke atas cara kerja diselesaikan. Ketiga, pertumbuhan dan kemajuan. Contoh, sediakan peluang latihan dan laluan kerjaya. Untuk menguatkan motivasi mengikut Vroom. 1. Tingkatkan jangkaan, latihan, sumber, dan matlamat SMART. 2. Kukuhkan instrumentaliti, pastikan prestasi dihargai dengan ganjaran yang jelas dan adil. 3. Maksimumkan valensi, ganjaran harus bersifat pribadi dan bernilai kepada individu. Kita tidak perlu memilih antara Herzberg atau Vroom. Gabungkan kedua-duanya. Pastikan gaji kompetitif, kebersihan. Perkayakan tugas, motivator. Hubungkan prestasi dengan ganjaran, instrumentaliti. Tawarkan ganjaran yang disesuaikan, valensi. Kesimpulannya, motivasi adalah dinamik dan memerlukan pendekatan berterusan. Mulakan dengan Herzberg, pastikan asas kebersihan dipenuhi. Terapkan Vroom, kukuhkan hubungan antara usaha, prestasi, dan ganjaran. Fokus pada motivator intrinsik, autonomi, pengiktirafan, dan peluang berkembang. Motivasi bukanlah satu formula sejagat, tetapi dengan memahami teori dan menerapkannya secara bijak, kita boleh mencipta persekitaran di mana pekerja bukan sekadar hadir, tetapi benar-benar terlibat dan berkembang. Terima kasih.